Tahu tak, pada 2 April 2018 di Cincinnati, Ohio, seorang remaja bernama Kyle Plush berusia 16 tahun tidak pulang ke rumahnya selepas tamat sesi persekolahan. Kyle memandu sebuah Honda Odyssey milik keluarganya. Di dalam kereta itu terdapat tempat duduk barisan ketiga yang mempunyai satu ruang simpanan yang kecil. Entah bagaimana nak dijadikan cerita, Kyle termasuk ke ruang itu dan tempat duduk tersebut tiba-tiba terlipat, menutup dan membuatkan Kyle terperangkap di ruang tersebut. Dalam keadaan yang panik tetapi masih lagi sedar, Kyle berjaya menghubungi 911. Dia cuba menjelaskan keadaannya, bahawa dia tersekat di dalam kereta yang membuatnya sukar untuk bernafas dan dia perlukan bantuan dengan segera. Tetapi operator 911 tidak mengambil serius situasi Kyle dan dia menyangka Kyle hanya bermain-main dan keliru tentang panggilan tersebut. Namun panggilan itu kemudian dilaporkan ke pihak polis dan 2 anggota polis tiba di kawasan parking Kyle. Tetapi akibat masalah komunikasi, 2 anggota polis tersebut tidak dapat menemui kereta Kyle. Panggilan kedua dibuat oleh Kyle ke 911 dan ketika itu 2 anggota polis tersebut masih berada di kawasan parking tersebut, di mana Kyle memberitahu tentang lokasi keretanya dan butiran penting tentang warna dan jenis kereta yang dinaikinya. Tetapi pihak operator tidak memberitahu 2 anggota polis yang berada di kawasan parking itu tentang butiran yang Kyle telah beritahu, dan itulah panggilan terakhir yang dibuat oleh Kyle. Pada keesokan harinya, pada 3 April 2018, Kyle ditemui oleh bapanya meninggal dunia di dalam kereta tersebut. Kereta itu hanya beberapa ratus meter dari sekolahnya. Siasatan mendapati Kyle sebenarnya telah memberi maklumat yang betul, tetapi kelalaian operator dan pihak polis yang gagal untuk bertindak tepat pada masanya yang meragut nyawa Kyle. 911. I'm stuck in my van outside the Seven Hills parking lot. The Seven Hills what parking lot? Help. I need help. Where are you? Hello? I'm gonna die here. Where are you? I probably don't have much time left to tell my mom that I love her if I die. This is not a joke. This is not a joke. I'm trapped inside my gold Honda Odyssey van in the Southwood parking lot of Seven Hills Death. Send officers immediately. I'm almost